Itulah. Pergi bawah. Gue kat sini tak ada mau ini. Pergi. Wah. Bawah tu dia tu. Tu ke lantai tu. Bawah ni. Macam mana buat ni? Semua api. Macam mana apa buat? Senang je. Takutlah. Ambil buah. Wow, pula ambil buah tu. Tu apa yang bulat-bulat tu? Daun pisang ni kan apa yang orang guna untuk baju Bismillah. dan apa? Apa? Doa. Hati-hati, Pa. Tu dia. Buah dia. Tarik. Tak boleh tarik. Alah. Jauh. Boleh ke? Kot. Dah, sekejap. Apa nak turun? Hati-hati ni. Oh, nak ambil gambar untuk kunci. Abang Ma, things might not hard. Turun dapat sini, bukan dapat sini. Tu dapat situ lagi, Bes. Nah. Okey, nak jatuh. Wah, aku nak cuba juga. Best lah duduk kat kampung. Upaya jangan sekali tebang pokok ni, Pa. Plastik upah jatuh. Tak apa. Dah abang bagi bayi. Mak, kita makan. Jangan baling. Makan. Bismillah. Saja je. Macam mana nak makan, Pa? Macam ni lah, tunjuk macam ni. Dia naik atas Macam ni makan. Ni kita sembang. Oh, apa betul-betul makan? Boleh. Boleh makan sekali macam ni? Boleh. Ya, nak telan. Macam buah anggur. Salah sedikit. Nanti kita petik kat bawah. Kat bawah ada banyak. Saya mau durian. Ada tadi. Ada berapa durian tadi? Ada 1 biji. Badan kurang. Okey, dah boleh turun. Apa tu? Kasut you jatuh. Macam mana apa nak turun kalau aku tak ada kasut, Bah? Boleh. Lepas tu pun tak pakai kasut. Tak pakai kasut lagi senang. Sebabnya nanti buat waktu durian lah banyak. Durian tu lain. Tu kena tunggu musim durian. Tak ada pokok tumbang pula. Lepas tu kalau durian, nanti kita kena panjat pokok durian. Bila Okey. bismillah. Tu. Lompat. Tak payah apa Tak apa. Masuk je. Yang ni? Tu je kuning tu. Tu biar tu. Itu boleh. Pekatnya. Yang pekat-pekat je. Biar dia masak dulu. Wow, ada semut. Weh, apa. Ambil yang kuning je mah. Ni tak kuning ni pun Tu. Boleh lah, tak apa. Dia tengok mana? jatuh, maksudnya kita Ambil yang kuning sangat. Yang tak kuning tu biarkan dia masak dulu. Dah. Okey dah. Dah ini mah ni atas kepala kamu mah. Atas kepala kamu ni. Ada tak? Tapi warna hijau, Pa?